Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ahibati fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi si majlis, seluruh JK yang berusaha untuk menjayakan program kedatangan ini, mudah-mudahan kita semua berada di bawah lingkungan naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah kita akan membaca kitab yang penuh dengan keberkatan ini yang dikarang oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi rasanya semua kita kenal Imam Ghazali. Tak ada yang tak pernah dengar nama Imam Ghazali. Ada tu angkat tangan, mesti malu nak angkat. Tak apa. Kalau tak kenal, kita kenalkan insyaAllah. Dan saya minta untuk perkenalkan diri saya sebelum kita memulakan pembacaan kitab hari ini, sebelum kita mengenalkan Imam Ghazali. Jadi sebenarnya tak penting, tapi yang diletakkan oleh para ulama, syarat bertemu ialah ta'aruf, perkenalan. Saya nak kenal untuk semua seorang-seorang. Mungkin sekejap lagi pakai kita perkenalan hari ni. Kita mereka. Tapi tak apa. Cukup. Kita panggil, saya nama diberi Jamiluddin bin Murad, berasal daripada Sri Kedah. Dulu sebelum datang ke Mesir, belajar di Yaman. Sebelum datang Yaman, belajar di KIDU, College Islam Darul Ulum. Sebelum KIDU, Sekolah Menengah Darus Sa'adah. Sebelum Darus Sa'adah, Yayasan Khairiyah. Itulah. Jadi sebelum lagi itu kan banyak orang. Tapi cakap tu lah, maknanya Sekolah Menengah Agama Yayasan Khairiyah. Kalau siapa duduk baling tahu lah, kan perlu umur pisang mungkin. Bukan hantu kat rumah kamu pisang tu. Di kampung pisang baling. Dah. Okay, kemudian datang ke sini teman isteri lah. Isteri saya belajar medik dekat Tonton, tahun 3 sekarang. Dan sambil-sambil itu sebenarnya apalah kebolehan yang ada sikit ni, kita guna-guna untuk tolong-tolong kawan-kawan yang belum maknanya mengenal ataupun mengetahui banyak perkara yang saya tahu. Saya tahu sikit je, tapi yang sikit saya tahu ni ada mungkin orang nak tahu, jadi saya tumpang bagi tahu. Jadi yang pertamanya kita panggil, kita kenal sedikit siapa itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dikenal dia dengan Hujjatul Islam. Itu satu gelaran yang cukup besar, yang diberi, saya rasa tak ada ulama yang digelar sampai macam tu, sampai digelar dengan Hujjatul Islam. Rasanya Imam Ghazali seorang Hujjatul Islam. Maknanya dia ni orang yang banyak mematahkan serangan-serangan orang-orang etis dan juga orang-orang Mu'tazilah yang banyak menggunakan akal dalam bab masalah ketuhanan. Jadi
Imam Al-Ghazali ini merupakan hujjah pada ketika itu. Dia ni maknanya mematahkan hujjah-hujjah orang-orang yang banyak sangat menggunakan akal dalam mentakwilkan agama. Maknanya mentafsirkan agama, maknanya masalah-masalah yang berkaitan dengan Tuhan dilebihkan akal dalam mentafsirkan perkara tersebut. Jadi itu sebab kita dalam benda yang berkaitan dengan Allah, kita dahulukan nas, dahulukan Quran, dahulukan hadis, barulah beberapa perkara yang lain-lain kita panggil. Kita boleh menggunakan akal tetapi pada perkara yang dibenarkan. Akal ni kita boleh berfikir tentang kewujudan Allah dengan melihat makhluk-makhluk ciptaannya, itu boleh. Tapi kita tak dibenarkan untuk gunakan akal berfikir tentang Tuhan, kerana Allah itu pencipta kepada akal. Dan akal ni pandai macam mana pun dia tak akan boleh bayang benda yang benda yang mata tak pernah tengok, akal tak boleh bayang. Tak sembang lah macam mana hebat macam mana pun orang ni kan, tapi benda yang mata tak pernah tengok, contohlah kita zaman batu ke apa, kita tengok gambar dalam buku sejarah kan, itu gambaran yang digambarkan oleh ahli sejarah. Tapi apakah kalau kita duduk zaman tu betul gambaran yang macam tu? Tak. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kita ada akal, kita boleh fikir benda tu. Saya dulu sebelum datang ke Yaman, orang cerita kepada saya tentang Yaman. Orang cerita, orang kata Yaman ni negara koboi. Lepas tu dia macam orang panggil apa, kalau dia nak berhenti kereta tengah-tengah jalan pun dia berhenti. Jadi orang cerita lah, maknanya susahnya gitu begini. Saya pun gambarkan, bayangkan. Saya sampai kat Yaman, lah macam lain. Dia koboi tapi bukan macam saya bayang. Dia memang koboi tapi bukan macam saya bayang. Tu setara tu, maknanya orang yang cerita tu, orang yang duduk kat Yaman 10 tahun. Tu pun dia tak boleh gambarkan sampai saya nampak. Cuba bayangkan, begitulah benda-benda pun. Benda yang berkaitan dengan Allah, lebih-lebih lagi jangan kita duk cuba fikir dengan akal. Sebab akal kita tak akan boleh mampu menggambarkan satu benda yang dia pun tak pernah lihat. Benda yang kalau kita pernah dengar pun belum tentu kita boleh gambarkan seperti yang kita lihat. Itu sebab orang yang ada pendengaran sahaja, tak ada mata, dia panggil, dia tak boleh jadi qadhi. Sebab apa? Sebab dia mendapat ilmu hanya daripada pendengaran. Dia tak akan serupa dengan orang yang ada mata dan telinga. Jadi mata alat untuk mencari ilmu, telinga alat untuk mencari ilmu. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menjadikan manusia daripada kumpulan ataupun campuran air benih lelaki dan perempuan. Nabtalih, kami cipta mereka, kami uji mereka. Kemudian kami uji mereka. Kami uji dengan apa? Kami jadikan mata, kami jadikan telinga. Mata adalah untuk mencari ilmu, telinga adalah untuk mencari ilmu. Kalau ada orang yang lahir dalam dunia ni, lahir-lahir tak ada mata, lahir-lahir tak ada telinga, dia tak wajib sembahyang, dia tak wajib puasa, dia tak berdosa. Dia hidup atas dunia ni tak perlu buat apa-apa taklifan. Sebab apa? Dia tidak ada alat untuk maknanya orang panggil apa? Nak mendapat ataupun mendapat perintah, tak ada. Macam mana nak dapat perintah? Mata tak ada. Kita nak cuma nak main gosok-gosok dengan dia, tak boleh kan? Nak ajar dia cara gosok-gosokan, tak boleh. Nak gosoknya kan? Jadi itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia biasanya lah, jarang sangat lahir, ada orang lahir tak ada mata, tak ada telinga. Biasanya kalau tak ada mata, ada telinga kan? Kalau telinga tak dengar, mata dah. Itu je kan? Sebab itulah taklifan bagi orang yang peka. Dia setakat mana dia mampu dengar lah, cakap mana dia mampu faham daripada pelihatan. Dan taklifan bagi orang yang buta, cakap mana dia mampu dengar, cakap mana dia faham daripada apa yang dia dengar, cakap tu lah. Faham? Jadi itu sebab bila berkaitan dengan Tuhan, dia tak boleh main dengan akal. Jadi ada di kalangan manusia yang rasa bijak sangat. Akhirnya dia masuk dalam bab ketuhanan dengan menggunakan akal. Kalau zaman dulu, kita kata lahirnya golongan-golongan seperti Jabariyah, Qadariyah,
Golongan yang Jabariyah ni dia kata kan, kita ni buat dosa, buat pahala kan, adalah bukan kehendak diri kita, itu kehendak Tuhan semua. Itu Jabariyah. Maknanya semua daripada Tuhan. Dia nak salah ke Tuhan. Kemudian maknanya ikhtiar tak ada. Ini satu benda yang bercanggah juga dengan akal sebenarnya. Macam mana boleh kata tak ada ikhtiar? Contohnya ni air. Jadi saya boleh pilih, maknanya orang mai kata kepada saya minum Ustaz. Jadi saya tak boleh lawan dah. Saya kena minum dia. Tak masuk akal. Saya boleh kata saya tak nak minum, ataupun saya boleh minum dan saya tak nak minum. Saya tak cakap apa-apa pun dia tak kata apa-apa. Faham? Maknanya kita ada pilihan. Itu sebab selama mana kita ada pilihan, selama itulah kita dikira dosa, dikira pahala. Kalau kita tak ada pilihan, maka tak dosa. Faham? Contoh orang mai letak pisau kat tengkok. Tak pisau kat tengkok, minum arak. Tak potong tengkok. Minum. Kita orang buat itu. Kita pun minum. Dosa tak dosa? Orang yang suruh tu dosa. Sebab apa? Menjaga nyawa lebih penting daripada menjaga akal. Maknanya orang panggil yang dikira dosa pahala apabila apa? Apabila kita tidak ada pilihan. Sebab akal kita ni hanya disuruh guna pada apa? Mencari keagungan Allah. Gunalah akal ni, banyak benda kita boleh fikir kan. Tengok Mak Saleh dia guna akal kan? Sampai dia jadi manusia yang cukup hebat. Sebab apa? Dia berfikir kepada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Sampai kepada benda merepek pun dia fikir. Contoh dia fikir, gajah apa benda gajah tak boleh buat. Kita fikir benda tu. Siapa tahu gajah tak boleh buat apa? Gajah duduk, ada kain gajah duduk. Memang dia tak boleh bersila, tapi dia boleh duduk cara gajah. Tapi ada benda yang gajah tak boleh buat, lompat. Mak Saleh kaji. Saya mencari tengok, ada kajian. Saya pun google je. Tapi betul. Saya tengok ada yang mana dia cari benda-benda yang pelik-pelik macam tu. Lembu, apa benda lembu tak boleh buat? Lembu tak boleh turun tangga. Dia tarik lah macam mana pun, lembu tak boleh turun. Dia tak akan turun tangga. Saya pun tak tahu. Lembu tak boleh turun tangga rupanya. Siapa ada lembu boleh balik test. Kemudian manusia, benda kita ni, benda apa kita tak boleh buat? Terbang lah, tak boleh tak ada sayap. Benda hak, maknanya kita rasa simple tapi kita tak boleh buat. Jilat siku kan. Tak tahu lah kalau ada orang boleh jilat siku kan. Tapi benda tu ada kan, dia pelik. Benda-benda tu boleh kan. Itu sebab manusia orang panggil apa? Dia menggunakan akal itu kan, dalam mencari, mentafsirkan benda yang dia nampak. Kalau kita orang Islam guna benda ni, dia kan cukup hebat kan. Mereka kaji cahaya kan. Contoh kaji cahaya. Cahaya ni satu makhluk yang dipanggil ciptaan Allah yang cukup pelik. Kalau kita nak kata dia ni adalah gelombang, dia gelombang dengan apa? Satu ini. Yang ada boleh sentuh kan? Kalau kita nak kata dia gelombang, tetapi kenapa dia boleh menembus? Kan orang guna pecah bedah warna laser itu kan cahaya. Tetapi kalau kita nak kata dia bukan gelombang pun, dia boleh temu dinding. Macam ni cermin tu, dia boleh pergi ke sana. Jadi macam itulah satu benda ciptaan Allah cukup pelik. Dan daripada situlah mereka kaji sampai boleh buat senjata nuklear lah, senjata itulah. Daripada benda tu kan. Hatta kalau kita tengok macam mana dia buat telefon kan. Dia panggil apa? Antum lagi pandai dah kan. Mengaji sains tu saya ni mengaji sains celok-celok kan. Sains pun dulu kena sumpah dengan cikgu kan. Kau ni tak dulu kan. Tak tahu sebab apa cikgu tu marah kan. Tapi masa tu nakal memang kan. Nakal. Cikgu cakap nakal. Saya dulu ngaji sekolah menengah dulu, Allah. Tengok ustazah tak best, cikgu mengajak tak best ni. Pergi duduk belakang, bawa tika pergi sekolah. Pergi duduk belakang, pergi bendang. Sekolah pergi bendang, duduk. Habis lah. Tu jangan tiba lah, panggil dulu budak-budak jahat. Panggil tak benci. Pergi duduk pecah rahsia. Lepas tu lah ni nyesal.
Terjemah Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Terjemah Imam Al-Ghazali. Nama dia Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, yukanna bi Abi Hamid wa yulaqab Hujjatul Islam. Jadi disebut oleh para ulama, nama Imam Ghazali ini Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad 7 orang. 7 orang. Ibnu Ahmad, Ahmad tu nama Nabi. Maknanya nama Nabi tu sampai nenek ke-7 kan. Itu sebab kalau kita nak bubuh nama anak, paling mula nama Muhammad. Paling mula nama Muhammad. Dan nama-nama yang disebut oleh Nabi, nama paling suka Tuhan, Abdul Rahman, Abdullah, nama yang disukai oleh walaupun kita kata ada orang mari tanya nama, mari tanya nama anak kita, dia nak nama yang style low sikit kan. Dia boleh kita sebut nama Abdullah, dia macam nak kata pun lama. Tapi kita tahu dia tak suka. Kita Ustaz, nama apa saya nak buat anak saya sedap? Abdullah, Nabi sebut ahabbu asma' ila Allah Abdullah Abdul Rahman. Maknanya secinta-cinta, maknanya Allah paling suka nama adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Bila kita sebut nama Abdullah Rahman, tak apa. Dia dengar macam ni. Dia nak cakap tapi dia tak tergamak. Tak apa. Nah, kita jangan berfikir macam tu. Kita fikir sebab nama tu Tuhan juga. Kita buat nama Tuhan. Okey dah. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijrah. Di Madinah ataupun di negeri Tus. Negeri Tus tak tahu ada tak ada yang ni. Negeri Tus di Khurasan. Khurasan ni belah-belah negara Iran sekarang. Iran tu situ kawasan negara ulama dulu. Tempat keluarnya ramai ulama di situ lah. Tempat keluar ramai ulama di situ. Ramai ulama daripada situ, daripada Khurasan. Imam Abdul Malik Al-Juwaini ataupun disebut dengan Imam Al-Haramain pun dari Khurasan. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi pun daripada Khurasan. Imam Bodi. Banyak ulama-ulama daripada Khurasan kan. Imam Muslim An-Naisaburi. Naisabur dekat-dekat Khurasan juga. Kawasan Iraq tu lah. Lepas tu kalau Imam Muslim Ibn Hajjaj An-Naisaburi, Imam Muslim Ibn Hajjaj kitab Imam Muslim. Lepas tu Imam bagi kalau kawasan dekat-dekat situ Al-Hakim Abdullah Imam Abdullah yang disebut dengan Al-Hakim An-Naisaburi, pengarang kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain. Tu semua tu ulama-ulama dulu kawasan tu tempat terbit ulama. Walaupun sekarang ni dikuasai oleh Syiah, tapi dulunya di situ gedung ilmu, ulama ramai pada situ. Imam Ghazali. Zaman dia lahir itu zaman yang orang panggil apa? Ramai para ulama. Ramai para ulama dan ramai orang saleh. Zaman itulah zaman kegemilangan Islam. Ibnu Sina pun zaman-zaman itulah Ibnu Sina kan. Lepas tu Al-Razi, Al-Khawarizmi kan. Semua geng-geng tu pun zaman itulah. Ulama-ulama yang pakar yang masyhur dalam bidang perubatan kan. Maka Imam Ghazali ni kan, dia lahir daripada keluarga yang suka kepada ilmu dan dia duduklah dalam satu suasana dan satu bi'ah yang salihah, bi'ah yang baik. Manusia kalau dididik daripada kecil duduk dalam suasana yang baik, dia akan maknanya membesar jadi orang yang baik. Kalau kita dididik daripada kecil duduk dalam suasana yang tidak baik, kita orang baik tetapi dilihat oleh agama tidak nampak baik sebab apa? Sebab dibesarkan dalam suasana yang tidak baik. Orang baik kadang-kadang cakapnya baik, hormat orang, tapi bila tentang suruhan agama tak nak ikut. So pakai tudung tak nak, bukan jahat, tapi dia dididik, dibentuk dalam suasana macam tu. Sebab kita orang yang menjadi dai, pendakwah, dia kena dakwah orang ni, kita kena bentuk suasana. Tapi nak bentuk suasana tu satu benda yang payah. Nak bentuk suasana tu, dan itu adalah kewajipan kita umat Nabi Muhammad. Tak boleh lari daripada berdakwah. Dan ini adalah kewajipan.
Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah satu kewajipan yang seperti mana kita wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, macam itulah wajib kita al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maknanya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tapi kewajipan tersebut telah ditinggalkan. Ramai orang Islam malu nak tegur. Kita tengok orang buat mungkar depan kita, kita malu nak tegur sebab apa? Rasa biarlah privasi dia lah, itulah ini, macam-macam alasan. Jadi padahal kalau itu kan salah di sisi agama, itu kewajipan kita. Dia dosa satu hal, kita tengok pun dosa lah. Kita tengok kita tak cuba untuk mengubahlah. Maknanya dengan kata-kata, dengan teguran, dengan nasihat. Dan nasihat janganlah dengan mengherdik. Kita bukan benci, kita sayang. Kita nak selamatkan dia. Kita buat untuk diri kita, kita buat untuk Allah dan untuk selamatkan dia. Dia tu sahabat kita, seagama dengan kita, kan orang yang patut kita tegur dia. Bapa dia ni seorang yang sayang kepada ilmu, kan, sayang dan cinta kepada ulama. Dan dia ni tak makan melainkan benda yang dia buat dengan tangannya. Mana bapa dia ni tak bagi anak-anak makan melainkan benda yang usaha dia sendiri. Maknanya dia usaha sendiri. Tak makan kedai lah. Zaman tu mungkin restoran kurang, zaman kita hari ni, kan. Nampak ada nak bercamah restoran. Habis jadi makan restoran. Jadi macam nak ceritanya ni ulama dulu, kan. Bakana yang malu, kan. Okey. Bapak dia ni kan bekerja buat orang panggil apa? Menempa baju daripada kulit ghazal, kulit apa? Kulit usel. Jadi itu sebab digelar dengan Imam Al-Ghazali, kan. Imam Al-Ghazali sebab apa? Disebabkan kepada bapak dia tu tukang jahit yang menjahit bulu-bulu ataupun kulit daripada apa? Daripada rusa. Dan dia sambil-sambil itu Imam Ghazali tolong bapak dia dan juga dia menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis fiqh dan juga majlis-majlis yang di dalamnya ada peringatan-peringatan. Bukan Imam Ghazali, ini bapak dia. Jadi bapak dia ni keturunannya macam itulah. Dan dia ni pun bila bapak dia ni orang yang suka mengaji, suka datang majlis ilmu. Dan bila dia pergi ke majlis fiqh, dia minta doa pada Allah. Ya Allah, kurniakan saya seorang anak yang faqih, seorang anak yang ngerti ilmu fiqh.